saya pun rumah tak ada. Lagi pun tak beli rumah. Habis rumah kan nak duduk mana ni? Ramai orang tahu bahawa pangsapuri yang dibina di Kampung Buah Pala pernah menyebabkan 24 buah keluarga hampir kehilangan rumah mereka. Kalau berani tengok. Sudah bagi saya keluar. Kejadian merobohkan rumah-rumah di Kampung Buah Pala yang berlaku pada tahun 2009 menyebabkan penduduk-penduduk kampung tersebut kehilangan kehidupan yang tenang dan bimbang mereka mungkin akan diganggu oleh pemaju dari masa ke semasa. Dulu hati-hati juga sebab kita pun, saya pun tak ada husband ya. Saya pun tak tahu nak macam mana nak kawal semua ni, anak ada lagi, anak pun tak berapa banyak pandai. Saya juga handle semua. Itu saya takut juga apa nak jadi, belakang apa nak jadi. Saya pun rumah tak ada, lagi pun tak beli rumah. Habis rumah kan nak duduk mana ni? Pada tahun 2004, Kerajaan Negeri Barisan Nasional telah menjual tanah Kampung Buah Pala kepada pemaju dengan harga RM3.21 juta iaitu RM10 sekaki persegi sahaja. Pada tahun 2009, pemimpin MIC juga berkata bahawa mereka sanggup membeli balik tanah tersebut, tetapi akhirnya mereka tidak menunaikan janji mereka, malah menipu penduduk kampung di atas kepercayaan mereka. Kami sanggup membantu penduduk kawasan sini untuk membeli balik tanah ini, Memang betul lah Dipak ada janji ke kami semua akan beli tanah ini dan berikan balik kepada kami dan kami boleh duduk sini selama-lamanya. Tetapi Dipak tidak dapat membeli balik tanah ini dan janji Dipak pun tak ditunaikan lah. Perasaan kami sedih jugalah sebab MIC adalah parti membantu orang India kan, tapi kita tak cuba sangat lah. Penduduk-penduduk Kampung Buah Pala pada awalnya merupakan penyokong Barisan Nasional, tetapi akhirnya penduduk di situ kecewa di atas kegagalan Barisan Nasional dalam mempertahankan hak-hak penduduk kampung di situ. Mostly our Kampung Buah Pala is a BN supporters, supporters. That's why they don't want to trust the Pakatan Rakyat. That's why I ask, 40 years something you all trust in BN, why until now you all cannot push for the landed property? Penduduk Kampung Buah Pala telah berjaya mendapat rumah teres 2 tingkat sebagai pampasan selepas Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat berbincang dengan pemaju. Penduduk kampung menyatakan bahawa ia memang suatu kejutan yang besar bagi mereka. Selalu kami ada dengar berita lain-lain tempat kalau tempat mereka dirobohkan, selalunya mereka akan dapat rumah pangsa lah. Kami pun ingat akan dapat rumah pangsa lah. Tapi dengan bantuan pihak negeri, kami berjaya mendapat double story house ini lah. Sekarang saya senang hati bersama husband tak ada. Percaya diri sendiri, ingatlah husband tak ada macam mana. Saya pun tak belajar tinggi. Jadi saya mesti bodoh punya orang. Saya dapat sekarang, saya seronok, gembira di rumah macam ni. Tapi betul-betul saya tak mimpi pun dapatkan. Saya pun sembahyang toko macam-macam, tapi dapat macam ni rumah saya mesti betul-betul. At least we think about, not we think about the double story, just we think about the single story only. We ask like that, but we surprised how come get a double story, make it double. Kontroversi pengerobohan Kampung Buah Pala telah diselesaikan dengan aman atas usaha Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat dan penduduk-penduduk juga mendapat pampasan yang sepatutnya.